Ada seorang penyimpan emas saya tuan-puan yang ada RM20,000 cash, dan dia tanya saya emas fizikal yang mana yang patut dia ambil tuan-puan. Jadi bagi tuan-puan yang ada RM20,000 dalam akaun simpanan ingin tukarkan ke dalam bentuk emas, tengok video ini sampai habis, save dan share untuk rujukan akan datang tuan-puan. Sebelum saya jawab soalan ini tuan-puan, saya nak tahu dulu apa tujuan simpanan RM20,000. Sebab sebelum tuan-puan decide untuk mempunyai emas fizikal tuan-puan, penting untuk tuan-puan tahu tujuan tuan-puan simpan emas. Contohnya yang mudah, jika tuan-puan ingin memaksimalkan keuntungan simpanan tuan-puan, 50 gram ini yang bernilai lebih RM20,000 adalah pilihan yang lebih bagus. Tapi jika tujuan simpanan tuan-puan adalah untuk tabungan pendidikan anak-anak, saya sarankan dapat gold bar yang gramnya lebih kecil, seperti gold bar 5 gram yang harganya sekitar RM2,000. Tuan-puan boleh dapatkan 10 gram 5 keping gold bar ini di akaun emas Publico tuan-puan. Sebab kebiasaannya tuan-puan, pembayaran pendidikan anak-anak mengambil masa bertahun-tahun, dan kita boleh jual emas ini dalam jumlah yang lebih kecil bila memerlukan tuan-puan. Jadi pentingnya tuan-puan, untuk tuan-puan tujuan tuan-puan simpanan emas, sebelum mulakan simpanan perlulah bimbingan saya tuan-puan. Untuk belajar simpanan emas dengan ilmu, boleh tekan link di bio saya, ataupun tuan-puan boleh rujuk pin video tutorial untuk saya bantu tuan-puan dengan cara yang lebih baik tuan-puan untuk kita mula menabung emas tuan-puan. Semoga bermanfaat.